Speaker, saya nak menyentuh soal berkaitan dengan isu rasuah. Rasuah ni saya ikut sebagaimana tok guru saya daripada Pasir Mas. Kita kena bentras amalan rasuah ni. Sebab itu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab dia sungguh-sungguh bukan setakat cakap, tapi dia laksanakan untuk kita memerangi. Kita lawan habis-habisan Tanjung Manis. Kita lawan habis-habisan. Maksudnya mereka yang melakukan amalan gejala rasuah yang terdapat dalam negara kita ni. Tak kira lah pernah jadi PM ke, TPM ke, menteri ke, menteri besar ke, exco ke, datuk bercucu ke, datuk tak ada cucu ke. Maksudnya kita perangi habis-habisan. Sebab saya nak sebutkan besut. Jangan bangun. Besut. Itu yang itu yang malas tu. Nak dengar apa? Nak dengar apa? Tak ada, duduklah. Nak soal ke? Duduk, besut. Sebab itu saya kalau boleh saya nak minta kepada pihak kerajaan supaya kalau boleh rasuah ini kita jadikan sebagai musuh nombor 1 dalam negara kita ini.